Bangunan tu nampak biasa je dari luar. Makcik aku baru dapat kerja kat salah satu pejabat dekat ibu kota. Dia baru je lepas habis belajar masa tu. Bangunan tu 10 tingkat. Afis dia kat tingkat 8. Lift pun macam dah tua, bunyi meringik tiap kali bergerak macam nak roboh. Hari pertama dia naik lift, dia perasan sesuatu pelik. Butang lift 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana tingkat 4? Dia tanya ofis cemat. Semua senyum je. Tapi seorang akak tarik dia ke tepi. Kalau kau naik sorang. Lepas tu lift berhenti kat tingkat 3A. Jangan keluar, Makcik aku tergelak. Tapi akak tu tenung mata dia. Tak payah tanya kenapa. Tapi janji, kau jangan keluar. Seminggu kerja semuanya okey. Sampailah satu hari, dia kena overtime. Makcik cleaner pun dah sampai. Waktu tu dah nak maghrib. Makcik aku cepat-cepat kemas barang dan turun lift. Lift pula turun perlahan. Tiba-tiba terhenti mengejut dan pintunya terbuka sendiri. Ni tingkat 3. Hati makcik aku berkata. Dia tekan button lain tak jalan. Tiba-tiba, bunyi tapak kaki dari luar lift dan ada suara perlahan memanggil namanya Mai. Mujur makcik aku ingat pesanan akak tu. Jangan keluar lift. Makcik aku pejam mata. Baca ayat apa yang dia ingat. Lepas beberapa saat, ding, pintu lift tutup. Lift turun ke G. Besoknya dia tanya akak tu, apa sebenarnya dekat tingkat 3 bukaan diafragma tu? Akak tu jawab, tak ada siapa tahu. Tapi setiap kali lift berhenti kat situ, mesti ada yang resign.